bateri tahan lama, body tahan lasak. Dia punya performance pun smooth. Yang ini Oppo A6 Pro 5G. Handphone ni dibina untuk korang yang nak satu device yang boleh pakai lama bertahun-tahun. Dengan bateri 6500 mAh, korang boleh layan YouTube sampai 19 jam. Lepas tu dengar lagu lebih dari 42 jam atau call 37 jam non-stop. Untuk charge pun laju, ada 80W Super VOOC yang boleh full charge dalam masa 50 minit je. Lepas tu let's say kalau korang emergency, 5 minit charge korang boleh tambah sampai 14% bateri. Lagi best, phone ni boleh support reverse charging untuk korang charge earphone, smartwatch ataupun gadget yang lain. Dari segi durability pula, untuk Oppo A6 Pro 5G ni ada triple certification. Dia support IP66, 68 dengan IP69. Maksudnya phone ni bukan setakat tahan habuk dengan air, dia juga boleh tahan air panas punya jet suhu sampai 85 darjah Celsius. Let's say kalau terjatuh pun tak risau sebab ada military grade shock resistant dengan screen AGC DT Star D+ Crystal Shield Glass dan sponge bionic cushioning yang protect internal component macam airbag. Lepas tu dari segi performance pula memang smooth sebab handphone ni dia pakai MediaTek Dimensity 6300. Lepas tu boleh expand RAM sampai 16GB. Untuk gamers ada AI Game Boost dan cooling system Super Cool VC yang 298% lebih besar dari previous gen. So, jadi handphone akan sentiasa sejuk walaupun korang tengah main gaming. Untuk skrin AMOLED 120Hz dengan brightness 1400 nits pula bagi visual yang terang dan smooth bila scroll. So tak kira korang tengah gaming ataupun tengah tengok movie. Untuk kamera pun mantap sebab dia ada 50MP ultra clear kamera yang support live photo. Maksudnya setiap gambar yang korang snap bukan saja akan dapat gambar je, tapi dia juga akan record video 1.5 saat sebelum dan selepas ambil gambar. Maksudnya memang lain dari yang lain untuk phone kategori ni. Lepas tu design dia pula slim, ringan 185g dan tebal hanya 8mm je. Dengan bezel nipis 1.67mm dan screen to body ratio 93%. Rasa macam ada digital cinema dekat dalam poket. Lepas tu untuk warna pula Stella Blue dengan Coral Pink. So memang sesuai untuk semua orang. Untuk pre-order bermula 24 sampai 26 September. Boleh ambil phone bermula 27 September dengan free gift. Dan kalau korang beli terus di Roadshow IOI City Mall mulai 24 September, boleh dapat telefon on the spot. So jangan tunggu lama-lama. Phone ni memang lengkap. Bukan setakat tahan lama, durability luar biasa. Dalam masa yang sama, dia juga boleh smooth performance bertahun-tahun. Aku dah pilih Oppo A6 Pro 5G dan korang pilih lagi.